Bang. Mai. Pergi cari mai hitam. Cari mai hitam? Yo. Tengah di pakak kau? Yo, ada bang nampak. Ye. Ngau mama nak penghuni cari. Iya, payah Iman cari rilau tadi bang jam 2 tadi Iman cari lain pergi ni dalam sobok-sobok mai hitam. Mai hitam tu payah carinya. Tu di mana mai hitam tu kira bang Ini perlu mana tu? Perlu mana mak? Jak siko. Mari dah lalu kau perusi kau nak latih manjat-manjat ni. Dia bang tahu di mana hitam. Lai tahu. Mai hitam tu payah mencari nak. Patang pak jorang carinya lah tak. Tak ada mau orang kita tahu dah. Pak Wali mencari mai hitam lah tak. Tak ada buat kita tahu dah. Bang kau tahu tempat mai hitam di mana? Coba apanya di mana mai hitam tu? Tu abang nak mengontrol lah. Kau banyak lah. Bang tunjuklah jam 2 tadi mencari yang mai hitam. Ya nak mu menunjuk tadi kah? Cari mana tu mai hitam dia tahu lah ibang. Dia tahu tu gampang. Yo, tu. Kau merokok je pagi dia kah? Tu maksud bang minta boleh rokok kayak tak ada minta boleh rokok dia. Tu? Mama dia tahu sini. Wah, orang dia betul barang rokok bang cek 2,000. 2,000 kan dapat dia. Tu barang. Rokok kan dapat 2 batang tu. Berapa tu juga? Aku jadi nambah. Aku rokok dah dapatnya. Kau mahal mah. Tu bang ambil BTS adonya. Tu dah balik banyak. Minta kamu alik. Tu yang bang tunjukkan mama hitam lah. Itu dah balik minyak ondai tadi nak. Cari mak hitam di bawah badan tu. Dia nak positif. Situ ada mak hitam. Dia nah. Deh, tapi di belakang. Oh, manyuruk situ. Manyuruk di sini tu. Deh. Baik cari dah. Kasih deh bang. Ya. Bang cilok BTS tadi kan? Tu dah. Astagfirullahaladzim, lah tinggi matahari ya, baru kajago baru. Tu nak mandi gelas teh baai, bentuk-bentuk kepatang baru tu. Produksi ku sama satunya. Ini piu siap juga. Wah, nak tu mandi gini dia. Habis sabun dia. Sampai mana? Sampai ke pasar. Ke pasar nak? Ya. Beli sambal? Ya. Beli lado kan? Ya. Dia untuk nak lalu nak. Buat bina aku dia minta minta duduk dia nak. Jadi minta. Ya. You hanya duduk. Beli lado nak ya? Ya. Ya tu. Ya duduk boleh tu. Ya kau duduk boleh. Tu. Ya kau. Ya. Bila beli lado kau. Kau buat dua jauh tepek kau. Dia macet deh. Pis kating kuah Sudah fikir minta ke tepek ya lah. Anaknya nang kabar adik yo. La ilaha illallah. Berarti salah pananan. Cik laki yo anak yo. Tuna kaminan tuna katamol. Teh. Oh, teh. Ya, ada mama awak kemari di teh. Mama yang mana? Mak hitam. Oh, mak hitam tu lain. Ada mama awak ninggan pitih di sekolah. Ninggan pitih ala ko. Tangannya tambahnya galehwanya aku. Tapi ayu putih perahnya mintanya nak. Yo, mama senang kecian deh. Utangnya nak bayi-bayi ada. Jelasan pilih gaya tu mah. Tu bang lalu etek berang kau awak nanya mama awak dah doge mama awak dengan pitih siko. Awak nak mendengar etek berkata-kata tentang mama awak do. Awak nanya mama awak do nak mama awak kasih kon dengan pitih tadi. Nak ada dengan pitih do. Bautang tu nya. Bang lalu etek berang kau awak menanya siko nya kau nak ada. Kau nak ada mama awak dengan pitih ya lah biarlah. Mama sinam kecil lah kamar. Jadi awak baik-baik biarlah. Ya tanya tampek lu awak siko lu kata-kata lu awak. Yo, banyak utang murung-murung yang bawa mama ai lain tak mama nan baru bisa bantu dah. Iya, bantuan itu nama. Terima kasih.
Disuruh ke bukit tinggi, nyetari ke padang panjang, disuruh injala babi mi, nyalari anak janda orang, den. Ya wala kembang, ya wala. Di sini dia, Mak. Minjang lah. Ni jandura je mak ni. Itu dia melagu kan sedang viral. Mati lah, mati. Baru suruh pada nampak dia, Lek. Bangku sama jamak ni. Agak lain pada kau ndak. Duduk iba kau kusuk bedong nampak dia, Lek. Nak kusuk. Kena. Wari kau bulan puasa. Ha. Raju nak tu. Yang kan dia daging kerajo tadi kan nak kerajuan, kerajo tak sepenuh hati, dah sepenuh hati kerajo. Dia rugi tak tu? Iyo orang pada kerugi orang mengalir itu jago subuh pagi. Iko aja soalnya lah jago. Madu nak kamali dia patok ayam macam kiangnya. Bisa dibantu ga? Tambah modal mak. Tambah modal lo lihat. Dia tu keraju rancak. Modal patang sih lo ngang balik lah le. Minjam modal balik lah barangkali minjam kali ke mak dia. Ni kan acok-acok kan boleh rancak lah. Acok boleh kalau lu bayar tak tu. Iko acok tapi tak pernah dibayar. Bukan amak dapat panggil keringanan yang bertenggang. Kadang usaha kena mak. Pokok kalau apa mak kalau berabu syuk usaha kau ambil lah 80% ya mak. Jadi jual 20%. Oh itu lah tu. Ya, tu modal sekadang mak. Berapa kadang tu? 5 juta. Ya. 5 juta. Ketek lah mak. Dah mak. Jadi dia kadang ni tu nombor. Dia kena wansai Ya. Okey lah. Kalau you mau minjam modal ke mak, you harus selesai utang-utang dulu lu. Ikut di kalau berhasil tu mak selesai dia 2 hari selesai dia tu. Jadi dia faham. Kalau kalian dia faham tu mak. Siap kalian orang dah tahu. Ya tahu orang dia. Tahu dong kau mak. Capek kaki ringan tangan. Siapa dah terbalik utuh dia so itu lah. So itu tu. Ya, terbalik utuh dia 2 buah tang. Ni Pak ni balik main 2 utuh tang sikit. Lah berapa lama usaha tu? 3 bulan baru. Dapat boleh tu. Tapi ada utuh kali. Yang orang lain sudah otak dia yang total. Tanya lah ke Tokiang nak. Siapa? Tokiang. Di Tokiang. Tokiang jalan dia nak. Oh tentu je dah. Ya. Dia nak ada. Berapa tiang tu kini? Nak ada teh jalan. Cali ada berapa tiang dia cari. Saya aku peti urang je Dia nak. cali apa yang macam pitih macam tiang. Cali ada macam tiang. Kau dah kau mau urus izin usaha dia tu mah. Oh iya nak ada cali pitih dulu. Kau dia nuruan sado apa? Berapa tiang ni? Pekabe. Cali. Kau dia mau izin usaha. Cali. Iya tapi ke bagaleh je lo. Bawa keli boleh ha. Kali lo nak mulu kalau kau kubah. 2 hari lemak datang ke rumah. Tu, Kau kan lah bagian kau tandonyo kali lah menyelesaikan. Amak anggap soalnya lu lunas utang kali lah kau dah. ya. Tapi dia kali lah bagian kini amak anggap utang nanti 3 bulan patang kau selesai. 2. Lu pula habis betul kan? Tapi 5 juta aku pada kau. Tak sampai 500 nak. Tengah 2 tu. Tengah 2 ti 5 juta. 2 hari dia datang ke rumah kali. Dia datang pitih 5 juta. Mengalih lah kali. Untung-untung 3 bulan tu kali tak balik loto. Kau pasti duit. Pastilah mai tamah. Dah mah ada luto-luto le. Tak ada luto dah. Ni nak usaha mana ni nak? Jadi. Sialah kau nolong kali lah nak mama lah. Itulah, ya. Mama ke sampai Batanyo ke pulang pakai barito. Sudah galanggan dalam negari. Mode tuju kemanakan kalau tak suntuk pengananyo. Ada mu mama. Mama dah moi. Tu kan dah moi mak ni. Tu. Dah dapat penganan kan? Lah. Campaklah wajah buruang tu lele. Gadang hati lai. Tu dia mau usaha 3 bulan tapi hutang lunas 3 bulan. Nan 5 juta timbul. weh. Ang tunggu sikit sebentar. Ni tak bodoh dia ndak. Ndak mah bodoh. Ndak malir dia ndak. Apa-apa do ibu-ibu ambo do carito tantang mama nanjo kamana kanyo.